Nama customer kita Parishwan. Alah, tak ada tersebut lah. Mimpi kamu. Saya sharing motor ni dulu. Kita repair free kitty. Ni pusingan yang kedua. Pusingan yang ketiga. Kita repair dekat dia punya bahagian supaya dia lebih secure. Dua. Tiga. Lepas tu kita punya body. Customer kita daripada KL. So kita repair dia punya body. Nama customer kita Parishwan. Alah, tak ada tersebut lah. Customer ni punya motor duduk kat KL lah. Kita repair punya motor. Kita repair tempat. Lepas tu customer ni tak boleh nak walk in. Kita hantar sampai depan rumah lah. Tanpa just penghantaran. Kecuali Sabah Sarawak Langkawi je, kita tak ada penghantaran. Yang mana berminat, boleh je klik apply lah kat bawah tu. So kita repair. Customer ni dah apply. Dia dah try banyak kali dah kat kedai lain. Dia tak lulus lah. Tapi kedai kita dia lulus. Pusing lagi, boleh gunting. Dah sini. Okay, kita repair sebanyak 4. Kita pusing. Ini yang ke satu, dan ini yang kedua. Siapa tu? Dah siap. So, kalau kita dah siap repair motor ni, kalau korang berminat boleh klik pada dekat bawah. Okay, bye-bye.